أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Baik, ada dengar suara ya? Suara dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas Ustaz, jelas. Jelas, jelas ya? Alhamdulillah. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Minggu sebelum ni kita dah membaca surah Al-Fil, dan hari ini kita sambung surah Quraisy. Surah Quraisy ini, sebelum kita pergi kepada surah Quraisy ini adalah kesinambungan daripada surah Al-Fil itu. Sebab itu dia ada kaitan macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi nikmat kepada orang-orang Quraisy itu di Mekah itu dan memberi kekuatan kepada mereka dengan peristiwa Al-Fil itu. Peristiwa Al-Fil itu menyebabkan orang Arab ini digeruni kerana dilindungi oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Al-Fil itu. Begitu ceritanya. Sampai orang yang ataupun tentera yang nak musnahkan Kaabah ataupun Baitullah itu sudah diranapkan oleh sekumpulan burung yang misteri, menyebabkan mereka itu ditimpa penyakit yang teruk dan menjadi macam seperti daun dimakan binatang. Itu yang berlaku kepada tentera daripada Yaman yang cuba hendak menggugat kedudukan Baitullah di Mekah itu. Lepas itu datanglah surah Quraisy ini. Surah Quraisy ini Allah Ta'ala menyebut nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang Quraisy itu. Menyebabkan mereka ini dihormati di mana-mana dan tidak diganggu. Inilah ceritanya. Ini puncanya daripada atas tadi tu, daripada peristiwa Abrahah Al-Fil tadi tu. Sebab itu para ulama kita yang menafsirkan surah Quraisy ini, ada ramai yang berpendapat bahawa huruf jar ni kan, kita huruf jar ni kan, huruf jar li ni kan, li ni huruf jar, li tu huruf jar, kerana, li tu masuk kerana. Lepas huruf jar, apa akan jadi pada fi'il, apa akan jadi pada isim lepas huruf jar? Maka dia jadi majrur. Yang ini mudhafun ilaih. Jadi satu perkara yang kita nak belajar kat sini ialah huruf jar ini sebenarnya dia mesti ada kaitan dengan sama ada yang sebelum ataupun selepas. Jadi mesti ada kaitan. Dia tidak boleh huruf jar tu ada, jar dan majrur ni ada tiba-tiba kat situ. Dia tak lengkap ayat itu. Contohnya dia kata fil bait. Fi, contohnya kita kan, fi, contoh kita kata fi, huruf jar, al bait. Al bait tu rumah kan. Tiba-tiba kata fil bait. Fil bait ini dia panggil jar, ini dia panggil majrur kerana jatuhnya selepas huruf jar. Jadi jar dan majrur ini mesti dia ada kaitan dengan sesuatu perkataan lain sebelum. Dia tak boleh tiba-tiba ada jar dan majrur saja. Dia mesti ada kaitan. Dia panggil muta'alliq. Muta'alliq ni maksudnya dia ada mesti berkait dengan satu perkataan lain yang lain ataupun satu ayat lain sebelum ataupun selepas. Mesti gitu. Nampak tu huruf jar tak boleh. Dia kata fil bait. Maknanya ayat itu tak lengkap. Maksudnya dia mesti ada kaitan. Sama ada kaitan itu dibuang ataupun kaitan itu ada depan ataupun kaitan itu ada sebelum-sebelum tu. Gitu. Mesti ada kaitan.
kaitan tu dipanggil muta'alliq. Kalau kita belajar i'rab dia ada muta'alliq, maksudnya jar wa majrur ini dia berkait dengan sesuatu, berkait dengan perkataan. Contohnya kalau saya kata fil bait, lengkap tak ayat tu? Tak lengkap. Mesti ada sesuatu yang saya nak cakap tu. Contohnya saya nak kata ana fil bait. Contoh ana kat sini. Ana fil bait. Macam tu. So fil bait ini dia berkait dengan ana itu. Berkait dengan ana itu fil bait. Jadi dia mesti ada kaitan kan? Jelas tu. Mana kaitan tu muta'alliq nama dia. Ta'alluq ataupun muta'alliq. Ta'alluq, dia panggil ta'alluq. Orang Melayu ambil tu. Dasar Melayu ambil itu ta'alluq tu. Contohnya ta'alluq ni, contohnya di Kelantan dia pakai perkataan ta'alluq. Jajahan ta'alluq, jajahan ta'alluq. Jajahan ta'alluq. Maksud jajahan ta'alluq maknanya kawasan yang terikat dengan sesuatu kawasan yang lain. Dia panggil jajahan ta'alluq. Dalam bahasa Kelantan ada pakai ta'alluq. Ta'alluq. Ta'alluq ni maksudnya dia ada kaitan ataupun dia adalah ikutan kepada satu kawasan tu. Jajahan ta'alluq negeri Kelantan. Maksudnya kawasan itu ikut negeri Kelantan. Begitu. Dia tak bebas maksudnya ta'alluq tu. Okey, boleh tu insya-Allah. Dapat tu. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Ta'alluq dia panggil. Dalam bahasa Arabnya. Ustaz, dia punya root word dia apa? Muta'alliqah tu dia Daripada punya perkataan alaqa, ain, lam, qaf. Daripada perkataan alaq. Pernah tak kita dengar perkataan alaq tu? Alaq tu yang surah Iqra, surah Al-Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Apa maksud alaq? Maksudnya yang apa nama ni? Alaq tu maksudnya pacat ataupun lintah ataupun benda yang melekat pada dinding dipanggil alaq. Gitu. Jadi benda tu melekat pada perkataan itu. Terikut dengan perkataan itu. Begitu. Dia tak boleh bebas. Jadi perkataan ta'alluq ini ataupun ta'alluq ini, kalau huruf jar dengan majrurnya dia tidak boleh ada, dia tidak boleh bebas gitu je. Dia kena ada ta'alluqnya. Ta'alluqnya apa tu? Sama ada terpulang pada kita lah. Macam saya kata, kalau orang tanya saya tu, aina anta? Orang tanya kita kan, aina anta? Aina maksudnya di mana? Anta tu mana awak? Di mana awak sekarang? Aina anta? Tu saya jawab, fil bait. Aina anta? Jadi saya jawab fil bait. Fil bait ini jar wa majrur. Apa yang kita buang ta'alluq dia apa? Dia ta'alluq dengan ana tu. Ana fil bait sebenarnya, tapi ana tak sebutlah. Ana kita tak sebut kan. Dia ada kaitan dengan ayat sebelum dia tu. Ataupun perkataan sebelum, ada ta'alluq lah maknanya itu. Jadi untuk ilmu ini kita praktis di dalam surah Quraisy ini. Baik. Apa para ulama kita kata berkenaan dengan i'rab surah Quraisy ini? Tiba-tiba ada jar dan majrur. Jarang ayat Al-Quran tiba-tiba dia mulakan dengan jar wa majrur. Jaranglah. Biasanya ra'aita guna fi'lu wa fa'il, ada yang guna mubtada dan khabar. Jadi tiba-tiba ada jar wa majrur. Mesti ada ta'alluq dengan sesuatu. Jadi para ulama kita mengatakan bahawa ada yang kata ta'alluqnya ialah dengan perkataan falya'budu di bawah ni, falya'budu. Dia ta'alluq dengan falya'budu. Ta'alluq dengan falya'budu. Ta'alluq dengan falya'budu. Maksudnya, maka hendaklah mereka sembah Tuhan rumah ini, Tuhan rumah ini, kerana dia yang membiasakan, mengamankan, membiasakan orang Quraisy mengembara di waktu sejuk dan waktu musim panas. Dia yang memberi kemudahan kepada orang Quraisy untuk melakukan pengembaraan. Kerana dia yang memfasilitasi, bahasa ilaf tu macam boleh tak? Memfasilitatekan kepada orang Quraisy untuk melakukan pengembaraan di musim sejuk dan musim panas.
Dengan sebab itu hendaklah dia sembah Tuhan. Jadi mereka hendaklah sembah Tuhan kerana Tuhanlah, Allah lah yang memberikan kemudahan mereka untuk mengembara dengan selamat. Itu. Jadi perkataan jar wa majrur ini berkaitan dengan sembah. Kenapa mereka perlu sembah Allah? Mereka hendaklah sembah Allah kerana Allah telah beri kemudahan kepada orang Quraisy itu melakukan pengembaraan di musim sejuk dan musim panas. Selesai tu insya-Allah. Boleh tu jelas tu? Ke mana ta'alluq dia? Itu cerita dia. Satu pendapat. Pendapat yang kedua, ini pendapat para ulama kita yang menafsir dan meneliti ayat Quran ni. Okey, pendapat yang kedua, jar wa majrur ini dia berkaitan dengan surah yang sebelum dia tu. Surah sebelum dia berkaitan dengan surah sebelum itu. Ayat sebelum dia tu. Apa ayat sebelum dia? Surah apa? Surah apa? Surah apa? Surah apa ya jemaah? Surah apa tu? Surah Surah Al-Fil. Surah Al-Fil, dia kaitan dengan surah Al-Fil ni. Macam mana tu kita nak kaitkan tu? Macam mana kita nak ta'alluqkan dia gini? Jadi cerita Ashabul Fil ini, sebab itulah surah ni dia lepas tu terus surah Quraisy. Ada kaitan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah wahai Muhammad engkau lihat bagaimana Allah lakukan, Tuhanmu lakukan kepada tentera-tentera bergajah itu, dan tidakkah Allah menjadikan tipu helah mereka itu tak mengena apa yang mereka target itu. Wa arsala, Allah telah utuskan ke atas mereka sekumpulan burung yang banyak yang melontarkan mereka dengan batu-batu daripada sijil. Sijil itu terangkan maknanya sebelum ni kan. Lalu faja'alahum, Allah jadikan mereka ataupun Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan haiwan, dimakan ulat, dimakan apalah. Tujuan apa Allah Ta'ala buat macam tu? Tujuan Allah buat macam tu ialah supaya untuk membiasakan orang Quraisy, untuk memberi kemudahan kepada orang Quraisy, untuk memberi kemudahan. Jadi diperlakukan kepada tentera Berhad itu macam hancur lenyai kerana untuk memberi kemudahan, memberi keselesaan, memberi keselamatan kepada orang Quraisy dalam melakukan pengembaraan musim sejuk dan musim panas. Jadi jar wa majrur ini berkaitan dengan peristiwa di atas tu. Peristiwa berlaku kerana untuk memberi kebiasaan, memberi kemudahan, memberi keselamatan kepada orang Quraisy dalam pengembaraan mereka. Lepas daripada peristiwa Ashabul Fil ini, orang-orang Arab daripada Yaman sampai sepanjang jalan tu kan, sepanjang jalan itu nak pergi ke Yaman, ke selatan pada musim sejuk dia pergi ke selatan, musim panas dia pergi ke utara, ke Syam. Jadi sepanjang jalan itu sebenarnya pada pasir ya. Dan juga dia dihuni oleh Badui ataupun kabilah Arab sepanjang jalan tu. Jadi dia orang ni, kabilah Arab ni, yang sepanjang jalan tu biasanya dia orang ni kadang-kadang hidup dengan menyamung. Dia menyamung orang berniaga, orang kafilah Arab lalu kat situ. Jadi dengan peristiwa Ashabul Fil ini menyebabkan kabilah-kabilah Arab yang tinggal sepanjang perjalanan daripada ke utara dan ke selatan itu menghormati orang Quraisy. Takut ni yang main ni orang Quraisy ni. Tengok tentera Abrahah yang kuat itu daripada Yaman tu cuba nak serang dia punya Baitullah dia tu, rumah ibadat dia orang tu, kena rejam, diburu entah mari pada mana, bahaya betul. Jadi menggerungkan menakutkan. Jadi menyebabkan orang-orang di sepanjang jalan itu amat menghormati orang Quraisy, tak mengganggu mereka dan memberi makan dan minum kepada mereka, menyediakan tempat tinggal kalau mereka nak berehat dalam perjalanan mereka, dan barang-barang mereka tidak dirompak ataupun tidak dirampas dan sebagainya lah. Jadi selamatlah orang Quraisy. Ini adalah persediaan Allah Subhanahu Wa Taala nak menyediakan orang Quraisy itu dan menyediakan kelahiran seorang nabi daripada Quraisy itu yang dihormati oleh semua orang. Sebab Nabi Muhammad SAW amat dihormati sebab dia daripada bangsa Quraisy tu.
Selesai insya-Allah tu mukadimah, panjang sangat mukadimah kita. Cuma itulah nak ceritanya, kaitan huruf jar itu sama ada kaitan dengan ayat sebelum dia, faja'alahum ka'asfin ma'kul, Allah jadikan mereka seperti lunyai macam daun kena makan, untuk memberi keselamatan, untuk facilitate kepada orang Quraisy dalam penggambaraan mereka, untuk memberi kemudahan kepada orang Quraisy dalam penggambaraan mereka di musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk ke negeri Yaman, musim panas ke negeri Yaman, musim sejuk musim panas ke negeri Syam, musim sejuk ke negeri Yaman. Saya nak ingat tu ya, gini. Di negeri Yaman ini, dia kalau musim sejuk dia nyaman. Gitu. Di negeri Yaman musim sejuknya nyaman sangat-sangat musim sejuk. Manakala di negeri Syam, di Jordan, musim panas dia nyaman, gitu ceritanya. Musim panas dia agak nyaman. Tak panas sangatlah. Tapi kalau dekat Yaman itu, kalau musim panas sampai 50 darjah. 50 darjah Celsius kat Yaman, musim panas. Jadi kalau dekat Syria, dekat Palestin, dekat negeri Syam ni, dia sejuk lagi, dia tanah tinggi, sejuk lagi. Macam dekat Cameron Highland tu. Jadi pengembaraan di musim sejuk, mereka pergi ke Yaman. Kerana musim sejuk itu nyaman di Yaman. Gitu senang. Musim sejuk kerana musim panas nyaman di Yaman. Jadi dia orang pergi ke Yaman. Jadi musim panas dia naik ke atas sebab ke atas sejuk. Gitu ingat ya insya-Allah tu. Jadi musim sejuk syita, musim panas saif. Syita, saif. Musim syita dia orang pergi ke Yaman. Pergi ke mana? Pergi ke Yaman. Dekat tempat di Yaman itu nyaman, gitu je. Musim panas dia orang pergi ke Syam sebab Syam tu sejuk, tanah tinggi. Okey, insya-Allah. Selesailah tu. Jadi fahamlah kita apa yang dimaksudkan dengan surah Quraisy ini. Jadi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ini menghancurkan tentera Abraha itu dengan tujuan li'ilafi Quraisy, untuk memberi keselesaan kepada orang Quraisy, ilaf, atau untuk memberi kebiasaan, menjadikan orang Quraisy itu biasa melakukan rehlah, biasa je. Tak sutak rumit lah maksudnya. Ilaf. Ilaf ini untuk pengetahuan kita berasal daripada perkataan apa? Ruk dia, sampai dapat ke ruk dia? Ruk, ilaf, alif, lam, lagi? Fa, kan? Alif, lam, fa. Alif, lam, fa tu, dia ilaf macam dah. Alif, lam, fa. Daripada perkataan alif, lam, fa ni, keluarlah perkataan alif lam fa ni kan, daripada keluarlah perkataan ni. Pernah dengar tak perkataan ni? Perkataan bismillahirrahmanirrahim, fa'allafa baina qulubikum. Pernah dengar tak? Allafa fa'allafa baina allafa. Keluar perkataan allafa ni. Allafa ini maksudnya menjinakkan, membiasakan, menjadikannya tidak berperang. Allafa, menjadikan tidak berperang. Allafa. Surah apa tu? Surah apa tu dia kata? Fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa'allafa, nanti saya pergi kepada dia. Fa'allafa baina qulubihim. Surah apa dia? Allafa baina qulubihim. Ni allafa. Keluar perkataan allafa. Apa maksud allafa tu? Allafa, ni maksud allafa ni. Ni allafa ni. Tengok. Allafa. Ni perkataannya. Mana perkataannya? Allafa. Ni. Allah, susahnya kita nak besar kan? Allafa. Wa allafa baina qulubihim. Wa allafa baina. Allah Ta'ala jinakkan hati mereka, biasakan hati mereka supaya tak berperang. Itu mana allafa. Allafa, jinakkan. Allafa kan? Boleh tu? Perkataan allafa tu.
Sebab itu orang yang hati dia dibiasakan, dijinakkan dengan Islam, dijinakkan dengan ajaran Islam, dijinakkan dengan orang Islam supaya dia tak takut dengan Islam, tidak ada Islamfobia sebagainya dipanggil. Dipanggil apa tu? Dipanggil apa orang tu? Orang yang hati dia mula dijinak-jinakkan dengan Islam, dibiasa-biasakan dengan Islam supaya dia tak takut dengan Islam. Dipanggil apa? Orang apa? Dipanggil golongan apa tu? Siapa ingat? Golongan apa? Golongan mu'allaf kan? Mu'allaf itu datang daripada perkataan allafa juga. Allafa. Maknanya dia mula jinak, tak takut, tak risau nak masuk Islam dan sebagainya. Allafa. Orang tu di antara golongan yang boleh menerima zakat, iaitu wal mu'allafatu qulubihim. Orang yang qulubuhum. Orang yang dijinakkan, dibiasakan hati mereka tu dengan Islam. Kadang-kadang dia belum masuk Islam lagi dah boleh bagi zakat dah, walaupun dia orang belum Islam lagi, sebab nak jinak hati dia orang. Itu dia. Ataupun baru masuk Islam dia juga. Dipanggil mu'allaf. Tetapi istilah mu'allaf yang dekat Malaysia ni agak ekstrim. Orang tu belum masuk Islam lagi, kita tak panggil mu'allaf. Dia masuk Islam, kita panggil mu'allaf. Sebenarnya kalau ikut kaedahnya, yang belum Islam tapi dia macam jinak-jinak dengan Islam tu, itu dah panggil mu'allaf dah. Bila dah dia masuk Islam, dia baru masuk Islam, baru nak kenal Islam tu, itu panggil mu'allaf lagi. So bila dah masuk Islam, dah 5 tahun masuk Islam, dah 10 tahun masuk Islam, dia tak panggil mu'allaf lagi dah, jadi Muslim macam biasa je. Dia bukan saudara baru lagi dah lama dah. Jadi dekat istilah dekat Malaysia ni dia amat ekstrim. Orang tu masuk Islam daripada budak lagi, umur 18. Umur dia dah 60 dah. Ustaz Usairi contohnya kata tak mu'allaf. Allah, mu'allaf apa lagi, dia tu dah halim dah. Ilah illallah, ajar kita pula. Jadi dia bukan mu'allaf lagi dah. Anak-anak dia pun kita panggil anak mu'allaf dah. Panggil salah sebenarnya tu. Salah. Ya, sebenarnya mu'allaf ni ialah orang yang belum masuk Islam tapi nak jinak-jinak, ataupun baru saja masuk Islam, baru sangat. Baru sangat masuk Islam. Baru setahun masuk Islam. Itu orang mu'allaf. Lepas daripada itu Muslim lah. Muslim biasa macam kita. Itu. Sebab istilah ni tidak ada digunakan di mana-mana negara Arab. Tak ada. Saya pergi negara Arab sana tak ada istilah ni. Cari juga. Tak ada. Tak ada istilah tu. Okey, jelas insyaAllah ya. Itu cuma al-lafa tu kan. Al-lafa. Daripada sinilah keluar perkataan mu'allaf tadi tu. Ilaf tu pun sama juga daripada perkataan ni. Cuma ilaf ni daripada wazan al-lafa ni wazan nombor 2. Wazan dia fa'ala. Jadi al-lafa, menjinakkan, membiasakan. Cuma yang kita jumpa hari ni, ilaf ni datang daripada wazan nombor 2. Ini wazan nombor 3 ni, nombor 3. Silap, nombor 3. Fa'ala nombor 3. Yang cuma kita jumpa yang kita hari ni tu wazan nombor 2, iaitu alafa. Kita baca sama alafa ya. Panjangkan. Alafa. Yublifu, fi'il mudhari' dia yublifu. Wazan nombor 2, yublifu. Lepas tu masdar dia ilaf. Masdarnya ialah ilaf. So ilaf ini adalah masdar. Masdar bagi alafa tu. Memberikan kebiasaan, memberikan kemudahan. Itu ilaf ya, insya-Allah. Menjinak-jinakkan. Ataupun ilaf tu maksudnya. Okey, jelas tu insya-Allah tu ilaf tu. Jadi kita ada huruf jar, lepas huruf jar mesti bagian bawah lah. Kerana untuk membiasakan orang Quraisy. Kerana untuk membiasakan orang Quraisy. Sebab itu berlaku peristiwa Ashabul Fil itu. Untuk membiasakan, untuk memberi facilitate, memberi kemudahan, memberi keselesaan, memberi kebiasaan kepada orang Quraisy. Biasakan mereka badal. Badal ni maksudnya nak biasakan apa? Sebab nak biasakan orang Quraisy. Itu berlaku peristiwa Abrahah. Nak biasakan apa? Nak biasakan mereka, nak facilitate mereka dalam pengembaraan rihlata asyita. Rihlata jadi maf'ulun bih. Nak biasakan mereka, nak selamatkan mereka, nak facilitate mereka dalam pengembaraan. Rihlah tu pengembaraan. Rihlah ni dia jadi apa? Dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni maksudnya yang kena. Yang kena maknanya nak facilitate apa? Nak facilitate mereka
dalam pengembaraan. Rihlata asyita bagi bawah, pasal bagi bawah syita, pengembaraan syita musim sejuk. Wassaif, dan musim panas. Waw ni kita panggil ataf, saif ini jadi mu'atuf bagi bawah jugalah sebab dia ikut syita ini. Maknanya rihlata syita'i wa rihlata as-saifi. Jelas tu insya-Allah? Jelas tu? Ada hamba Allah tu dia tak boleh beza lagi musim sejuk dengan musim panas je. Syita musim sejuk, saif musim panas. Dia bertukar-tukar. Syita musim panas, saif musim panas. Syita ni musim sejuk sebab sebutnya macam bergetar. Syita sejuk, sejuk, syita. Manakala saif pula panas. Kalau panas tersebut ada, kalau kita minum panas bunyi dia, maksud bunyi angin. Panas. Bila panas tu kita macam bunyi angin. Saif. Tu bunyi pun macam bunyi angin. Saif. Tapi kalau musim sejuk dia bergegar sikit. Syita. Supaya mudah ingat insya-Allah. Tapi itu musim bunga. Untuk pengetahuan kita, di negara Arab ini tidak ada musim bunga. Dia ada dua je. Sejuk, panas, dua tu je. Musim bunga pun tak ada juga dia punya, tak ada, sama je. Dia dua je. Syita atau saif. Dipanggil cuaca gurung. Musim bunga tu di negeri Syam, di Syria, di Mesir, itu musim bunga lah. Tapi negeri Arab ni dua ni je. Dua musim ni je. Falyabudu. Baik, perkataan falyabudu ini ada berapa komponen kat situ? Ada berapa elemen kat situ? Falyabudu. Pertama fa, lagi fa tu nama dia apa? Fa ni rabitah. Fa rabitah tu maksudnya maka dengan sebab itu, maka oleh kerana itu, fa rabitah tu. Oleh itu, so fa rabitah tu, rabitah. Fa nak kaitkan ayat sebelum dengan selepas. Fa rabitah nama dia. Fa rabitah. Lam. Lam ini nama dia lamul amar. Lam nama dia lamul amar. Lam yang untuk menjadikan fi'il mudhari' selepas dia itu macam fi'il amar. Itu lamul amar. Ingat tu? Lamul amar. Jadi fi'il mudhari' selepas lamul amar ini dia jadi macam fi'il amar, macam suruh lah. Macam suruh. Sebab kalau kita nak suruh, kita guna fi'il amar kan. U'budu. Tetapi kalau kita nak jadikan fi'il mudhari' itu macam fi'il amar, letakkan lam. Lam ni maksudnya lamul amar, kita terjemahkan sebagai hendaklah. Fal ya'bud, hendaklah. Mestilah, hendaklah. Ya'budu, kita i'rab apa dia? Ya'budu fi'lun, lagi fi'lun madza? Fi'lun mudhari' majzum dengan hazaf nun. Hazaf. Kenapa hazaf nun? Sebab majzum. Kenapa hazaf nun? Sebab majzum. Fi'il mudhari' ni dia ada marfu', mansub, majzum. Marfu' ada waw, nun. Kalau perkataan biasa bagi depan. Kalau mansub pula dia bagi atas. Kalau ada waw nun, hazaf nun, buang nun. Majzum pun sama juga. Tapi majzum asalnya bagi mati. Kalau ada waw nun, buang nun. Nama dia fi'ilun mudhari' majzum, dijazamkan dengan dibuang nun. Kenapa dijazamkan? Kerana kaedah mengatakan bahawa mana-mana fi'lun mudhari' yang ada lamul amar, maka fi'il mudhari' itu majzum. Punca di majzum ni ada lamul amar. Sebab fi'il amar pun majzum juga kan. Dia bina secara majzum juga fi'il amar. Tapi fi'il amar mabni. Tak apa, tu fal ya'budu. Maka hendaklah. Waw ni siapa? Waw ni mereka ramai. Mereka ramai lah. Jadi waw ni nama dia fa'il. So kita ada berapa elemen kat situ? Satu fa rabitah, dua lamul amar, ya'budu perbuatannya, dan ada satu lagi ialah waw fa'il. Perkataan ya'budun ini mengandungi 4 elemen. Fal, lam, ya'bu, waw. Fa rabitah, lamul amar, ya'budu fi'il mudhari' dan waw adalah fa'il dia. Kenapa nun tak ada? Nun tak ada kerana dia buang, kerana dia majzum. Selesai tu insya-Allah tu. Falyabudu. Jadi kita ada fi'lun dan ada fa'il. Cuma belum jumpa lagi maf'ulun bih. Mana maf'ulun bih? Kita ada fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. So maf'ulun bih ni ialah rabba.
Rabba inilah maf'ulun bih sebenarnya, maf'ulun bih yang kena. Maka hendaklah mereka menyembah. Sembah siapa? Sembah Rabba. Rabba tu jadi maf'ulun bih mansub bagi atas sebab dia kena. Dia kena sembah. Maka hendaklah mereka sembah. Sembah siapa? Sembah Tuhan, dari Tuhan bagi atas lah. Mansub. Tuhan apa? Tuhan ini rumah. Hazal bait. Haza jadi mudhafun ilaih. Jadi Tuhan ini. Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan rumah ini. So kita panggil haza ni jadi mudhafun ilaih, manakala bait ini jadi badal kepada haza. Ini siapa? Ini ialah rumah ini. Jadi ini dengan rumah ni dia sama saja. Tuhan ini, Tuhan rumah ini. Jadi dia boleh bertukar lah. Jadi panggil badal. Lepas haza dia panggil badal. Okey, baik. Falyabudu rabb hadzal baiti, bagi bawah sebab dia badal, dia mudhafun ilaih, ini badal ikut bagi dia. Badal kena ikut. Macam sebelum ni pun ada badal juga. Ilafi ni. Ilafi ni badal kepada ilafi yang pertama ni. Ikutlah bagi dia. Kenapa dua kali perkataan tu? Sebab dia taukid. Badal ni ialah tujuannya untuk mentaukidkan atau untuk menguatkan. Sebab perkataan yang sama kan. Okey. Allazi ni na'at ni sifat kepada Tuhan je lah, sifat kepada Tuhan. Allazi na'at yang Tuhan yang apa? Yang at'ama. Kita baca at'ama ya. At'ama ni tengok i'rab dia fi'lun madin mabni 'ala al-fathi. Fi'lun madin mabni 'ala al-fathi. At'ama bacanya. At'ama fi'il madhi mabni ya. Mabni al-fathi at'ama. Fi'il mudhari' dia apa? Fi'il mudhari' dia? Cuba tersebut fi'il mudhari' dia. Yut'imu. Ya, betul. Yut'imu. Yut'imu. Alhamdulillah. Kita dah dapat dah. Yut'imu. At'ama bagi makan. Fi'il mudhari'nya yut'imu. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira yut'imun. Kalau makanan, ini bagi makan. Kalau makanan ta'am. Makanan apa? Ta'am tu makanan. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'am. Ta'am miskin maknanya makanan orang miskin. Tak menggalakkan makanan orang miskin. Makanan ta'am bagi makan. At'ama fi'il mudhari' yut'imu. Makan. Makan akala. Makan. Akala makan. Akala ya'kulu kul. Yang dimakan. Makul. Yang sebelum tadi. Makul, akala tu makan. Jadi kena ingat tu. Makan perkataan lain. Beri makan perkataan lain. Macam bahasa Inggeris lah. Makan, eat. Beri makan, feed. Makanan, food. Macam sama juga. Tapi bahasa Melayu senang. Makan kat situ, makanan kat situ. Beri makan kat situ. Tak beri je. Okey, Alhamdulillah. Bahasa Melayu senang. Jadi, at'ama yang telah beri mereka makan. At'amahum. Beri mereka makan. Mereka jadi maf'ulun bih. Beri mereka makan. Makan perbuatan. At'amahum. Allazi yang at'amahum yang beri mereka makan. Min ju' at'amahum min ju'. Min tu huruf jar. Min ju'. At'amahum min ju'. Memberi mereka makan supaya mereka tidak lapar. Itulah maksudnya. Untuk mengelakkan mereka lapar. At'amahum. Memberi makan kepada mereka di saat kelaparan. Min ini dia banyak diterjemah lah. Min sebab kelaparan. Untuk mengelakkan mereka lapar. Supaya mereka tidak lapar. Memberi makan kepada mereka supaya mereka tidak lapar. Min ju'. Memberi mereka makan di saat kelaparan pun boleh juga. Wa ta'amahum min ju'.
Okey, ju' ni ialah perkataan ju' ni kita baru jumpa perkataan ju' ya, min huruf jar, ju' ni lapar ya, ju'. Ju' ni lapar, ju'. Lapar. Ju'. Ju' lapar ya. At'amahum min ju'. Kataan Arab ni kalau bunyi dia tu dah lapar dah. Bunyi dia ju' dalam bunyi, macam bunyi macam perut kita tengah apa? Tengah berputar, tengah cari makanan kan dia bunyi kan ju' bunyi apa? Bunyi macam bunyi perut kita lapar, kosong. Ju' bunyi dia. Itulah ju' tu. Lapar. Ju'. Wa amanahum. Kataan amanah tadi at'ama kan, memberi makan. Ini amanah pula. Amanah ni datang daripada ru' apa? Ru'. Ini jar wa majrur, min ju' tu jar wa majrur. Amanah. Amanah daripada perkataan apa? Amanah ni kita tengok dulu fi'il apa tu? Fi'ilun madi mabni ala al-fathi. Amanah. Fi'il madi lah. Fi'il madi. Fa'il dia dhamir mustatir, huwa, balik pada Allah. Sama juga dengan at'ama ni, fa'il dia dhamir mustatir, takdir huwa. Wa amanahum min ju'. Baik. Wa amanahum min khawf. Wa amanah ni datang daripada root, hamzah, mim dan nun. Dia turun wazan nombor apa? Nombor amanah, panjang sikit. Amanah macam al-lafa tadi. Al-lafa itu wazan nombor 3, fa'ala. Jadi kita nak jadikan dia wazan nombor 2, kita buat dia af'ala. So af'ala, kalau perkataan tu alafa dia jadi alafa, panjang sebab dia jumpa alif 2 kan. Macam perkataan ni juga alafa. Jadi kalau af'ala jadi alafa, kalau amana dia jadi amana. Macam tu ejanya. Amana, ataupun dia eja macam ni. Amana, panjangkan dia macam tu. Sebutannya sama saja dua ni. Amana, atas pun amana, bawah ni pun amana juga sama je. Dia wazan nombor 2, iaitu wazan af'ala. Sama je. Af'ala. Wazan af'ala. Fi'il mudhari' dia apa dia? Yuf'ilu. Macam apa? Macam at'ama yut'imu. Fi'il mudhari'. Wazan nombor 2. Ini pun wazan nombor 2 ni. Amanah. Jadi apa maksud amanah? Ru' itu maksudnya amanah ni maksudnya percaya kan. Percaya. Ataupun satu lagi ialah daripada aman. Daripada aman. Ya, ada dua tu. Ada dua ru' ni. Amanah ni dia ada dua makna utama dia. Makna ru' utama, iaitu satu makna percaya, satu makna aman. Sebab itulah Kedah Darul Aman. Di sini lah aman. Negara saya aman. Sah min aman. Aman tu bahasa Arab kan, daripada aman. Dia ada dua makna, iaitu satu aman, satu lagi apa? Satu lagi percaya. Semua aman dan percaya ini semuanya datang daripada ru' ini. Amanah tu hamzah mim nun. Daripada itu keluar perkataan aman. Dan dari situ keluar perkataan iman. Perkataan iman yang kita belajar tu, iman. Daripada perkataan iman tu, daripada amanah, panjang macam tu, ataupun letak hamzah depan, amanah, fi'il mudhari' apa dia? Yu'minu. Okey, amanah yu'minu. Kalau nak kata masdar ni maksudnya kita nak jadikan dia kata berbenau. Jadi iman kan? Iman itu masdar bagi amanah tu. Hamzah ni dah, hamzah yang pertama tu ada lagi. Hamzah kedua dia jadi hamzah, jadi ya, sebab sunnah sebab. Kalau tak macam iman, susah jadi iman akhirnya. Sama juga dengan alafa tadi tu. Alafa. Fi'il mudhari' dia yublifu. Jadi nak masdarnya ilaf. Kita ilaf. Itulah li ilafi Quraisy itu masdar tu. Demi memberikan kemudahan, memberikan kelesesaan, memberikan keamanan, memberikan iman, ilaf saya. Ilaf. Itulah li ilaf tu. Okey, hari ni amanah kita jumpa. So amanah ini oleh kerana ru' dia memberi makna aman ataupun percaya, maka amanah ini ada dua makna juga. Satu makna memberi keamanan, satu lagi ialah
Memberi kepercayaan. Percaya, amanah juga. Memberi kepercayaan, percaya, to believe, to trust. Daripada perkataan itulah keluar perkataan Al-Amin, nama Nabi Muhammad SAW. Al-Amin, maknanya orang yang boleh dipercayai, orang yang ada sifat amanah. Amanah pun daripada sini perkataannya, Pak. Ya? Nama mak Nabi. Nama mak Nabi. Ni ramai kita keliru. Nama mak Nabi siapa? Mak Nabi nama dia? Aminah. Aminah. Macam mana je dia? Aminah. Alif mim nun ha. Macam mana je dia? Aminah. Alif mim nun. Alif mim. Ya tak gitu. Aminah ya. Aminah. Kalau eja Aminah, macam kalau Aminah macam ni, dia Aminah ni, Aminah. Silap pula ya. Kalau kita eja macam ni, Aminah ni, dia datang daripada perkataan aman, yang percaya. Ia maknanya percaya. Ini maknanya Aminah ni bukan percaya. Aminah ni maksudnya orang yang dipercayai, orang yang dipercayai. Maksudnya daripada perkataan amanah. Daripada amanah. Kalau Aminah maksudnya orang yang beramanah, orang yang ada amanah, orang yang boleh dipercayai. Aminah. Kata panjang tu, Aminah. Manakala kalau nak kata orang yang aman, macam mana orang yang aman? Orang yang aman, orang yang sentiasa aman, tak ada masalah banyak. Dia panggil aman orang tu. Dia panggil apa? Dia panggil Aminah, panjang sikit. Aminah. Ini orang yang aman. Yang bawah tu orang yang beramanah. Jadi Aminah yang aman, Aminah yang boleh dipercayai. Jadi ceritanya, mak Nabi Aminah ke Aminah? Cuba teka. Tapi Nabi SAW namanya Al-Amin. Nabi dikenali sebagai Al-Amin. Al-Amin maknanya orang yang amanah. Maknya? Agak-agak maknya? Maknya Aminah. Bukan Aminah. Jadi nama ibu Nabi adalah Aminah. Kalau kita kata Aminah maksudnya orang yang ada amanah. Kalau Aminah maksudnya orang yang aman. Orang yang tak ada kecau balau. Orang yang kalau negara aman, kalau orang tu maksudnya tak ada problem. Aminah. Rabbi ja'al doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa? Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al siapa ingat? Hazal balad. Rabbi ja'al hazal balad. Kita baca balik ayat surah ni, surah Rabbi ja'al hazal balad aminan. Ni. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadzal balada amina. Wahai, dan ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhan, Engkau jadikanlah negara ini amina. Maksud amina kat situ? Aman. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Oleh kerana kalau orang perempuan Aminah, tak patah ujung Aminatan dapat tu Rabbi ja'al hadzal balada amina. Jadikanlah negara ini aman. Okey, selesai tu Rabbi ja'al hadzal balada amina. Jadi amanah tu maknanya memberi keamanan. Amanah, memberi keamanan. Tapi yang peliknya dia datang daripada dua makna. Sama amanah ni datang dua makna. Satu memberi keamanan, satu lagi ialah memberi kepercayaan atau percaya. Pun sama juga. Maknanya aman juga ya. Okey. Tapi dekat sini bukan percaya tapi memberikan keamanan. Jadi wa amanahum, dan memberi keamanan kepada mereka min khauf, daripada ketakutan. Wa amanahum min khauf, memberi keamanan kepada mereka daripada ketakutan.
Itulah Ustaz bila nak minta pada Allah, aminkan doa, makbulkan doa jadi amin kan. Amin. Panjangkan dia. Amin. Amin. Itu untuk makbul doa kan Ustaz? Berdoa ya amin. 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 Tapi kalau yang aman tadi tu amin. Aminah. Amin. Perkataan amin ini sebenarnya dia bukan daripada perkataan, dia ni adalah perkataan kongsi di antara 3 bahasa. Semua amin. Satu, bahasa Aramik. Aramik ni adalah bahasa Nabi Isa dulu. Aramik. Kalau dia nak kata mustajabkan doa aku, dipanggil amin. Ke Aramik. Yang kedua digunakan dalam bahasa Hebrew. Hebrew ni adalah bahasa orang Yahudi, pun dia guna amin juga. Dan yang ketiga digunakan dalam Islam. Amin. Tetapi dia tak termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Dia hanya untuk mustajabkan doa. Okey. Itu amin. Dia tak termasuk dalam surah Al-Fatihah, dia hanya doa saja. Okey, baik. Itu amin kan? Amin. Kata mengaminkan. Mengaminkan. Kadang-kadang kata mengaminkan doa. Macam mana kata? Ammana. Letak apa? Letak sabdu. Ammana yu'amminu. Ammana. Ini mengaminkan maksudnya. Mengatakan amin. Kita ada wazan nombor 2, amana. Ada 2 makna, iaitu memberi keamanan ataupun percaya. Amanah mengatakan amin. 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 Itu dia amanah. Perkataan amanah ini kita kena tengok konteks ayat dia. Kalau ayat dia tu macam kita kata wa amanahum min khauf. Kat situ bukan percaya, maksudnya memberi keamanan kepada mereka daripada ketakutan. Amanah. Tapi kita bagi ayat lain, so ayat kursi ayat apa? Ayat Amanar Rasul. Amanar Rasul. Perkataan yang sama. Amanah juga. Amanar Rasulu bima'un. Maka kita kat situ percaya. Maka orang Rasul itu percaya. Amanar Rasulu bima'un zila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah. Itu maknanya percaya. Yang dekat sini maknanya memberi keamanan. Okey. Satu lagi untuk pengetahuan kita kan, perkataan mukmin. Mukmin ni ialah orangnya kan, daripada amanah itu keluarnya perkataan apa? Mukmin. Apa maksud mukmin? Orang mukmin. Kalau ramai-ramai mukminun. Apa maksud mukmin? Ada dua makna. Yang pertama, kalau manusia mukmin maksudnya insan mukmin, maksudnya manusia yang beriman. Satu, beriman. Yang kedua, kalau kita merujuk pada Tuhan, mukmin itu siapa? Mukmin ni maksudnya memberi keamanan. Mukmin. Sebab itulah di antara nama-nama Tuhan 99 tu ada satu nama dia mukmin. Al-Mu'minul Muhaimin Al-Mu'minu. Bukan maknanya yang beriman ya, maksudnya yang memberi keamanan. Ada nama Tuhan satu tu. Kalau manusia mukmin beriman, kalau Tuhan mukmin maksudnya beri keamanan. Dua makna. Perkataan mukmin tu dua makna, amanah dua makna. Satu makna beri keamanan, satu percaya. Kalau kita percaya, kalau Tuhan beri keamanan, itu maksudnya. Root yang sama, perkataan yang sama, pattern yang sama, memberi makna dua. Dekat sini, amanahum, dia memberi keamanan kepada mereka. Bukan maknanya dia percaya mereka, bukan. Dia beri keamanan kepada mereka daripada ketakutan. Min khauf. Khauf itu ketakutan. Dan untuk pengetahuan kita, khauf ni juga digunakan untuk perang. Perang. Khauf. Khauf dalam Quran ni biasanya khauf ni ada makna perang juga. Ada makna perang khauf. Sebab itu kita panggil solat apa? Kalau solat dalam ketakutan, solat perang dipanggil apa? Solat apa? Solatul khauf kan? Solatul al-khauf. Bukan solat takut, bukan. Solat dalam peperangan sebenarnya. Solat dalam peperangan khauf. Maksudnya boleh juga kita terjemah sebagai peperangan. Dan Allah Ta'ala telah beri keamanan kepada mereka daripada sebarang perang besar lah, khauf ni, perang besar. Apa yang berlaku kepada orang Quraisy ni sebenarnya, di masa zaman Rasulullah lahir tu,
Untuk pengetahuan kita lebih kurang tahun 615 ya. Nabi lahir tahun 615. 600 kita lupa pula ya. Nabi kita lahir tahun Masihi 615 ya, lebih kurang. Pada zaman tu 615 pada zaman tu di utara tu, di negeri Syam itu, di utara tu ada satu kerajaan besar nama dia Empire Rome Byzantine nama dia, Byzantine dalam bahasa Inggeris, Byzantine dalam bahasa Arab panggil Byzantine. Sampai sekarang ni kalau orang tu pergi Jordan, pergi Syria, nampak kesan peninggalan ni Rome dia tu. Ada dia punya teater dia, ada besar dia punya peninggalan dia, besar sangat. Dia orang penuh duduk kat situ, dia menjajah kawasan tu. Orang Rome daripada Byzantine daripada Istanbul datang menjajah kat situ. Dan ada juga orang Parsi yang datang kat situ pun menjajah kat situ. Jadi dia orang nak jajah. Jadi negara-negara yang lain tu semua kena jajah, yang di negeri Syam itu. Yang dekat Iraq pun kena jajah oleh Parsi. Iraq sampai sekarang ni, Iraq ni orang Parsi, dia rapat dengan orang Parsi, Syiah sebagainya. Di kawasan Iraq itu dia dijajah oleh orang Parsi, orang Iran lah sekarang ni. Di utara dijajah oleh orang Rome Byzantine. Di mana lagi? Di bawah dia di Yaman ini dijajah oleh nama dia kerajaan Habasyah. Habasyah ni kerajaan besar juga dulu, zaman dulu. Habsyah nama dia. Nabi pernah minta sahabat dia hijrah ke Habsyah. Jadi semua kawasan sekitar itu semuanya dijajah oleh orang, berlaku peperangan, berlaku penaklukan, berlaku penjajahan, kecuali di Mekah ini, di Mekah ni yang tempat ada Al-Bait itu kawasan selamat. Tak ada orang nak jajah dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa amanahum, Allah Ta'ala memberi keamanan kepada mereka daripada sebarang ketakutan, iaitu perang dan sebagainya lah. Perang lah biasanya khauf ni. Sebab negara Mekah ini tidak pernah dijajah oleh mana-mana negara. Sebab tak ada negara yang suka terfikir nak pergi ke tengah-tengah tu, tak ada. Tak fikir. Dia orang habis jauh dia orang pergi sampai kat Tabuk tu, sampai dekat mana tu, dekat sepadan dekat dengan Jordan sekarang itu je. Dia tak turun bawah dah. Dia kata ada apa lagi, apa bawah tu. Jadi amanlah mereka daripada ketakutan dan perang. Itu ceritanya. Itu dia. Itulah cerita surah Al-Quraisy ini. Jadi hendaklah mereka sembah Tuhan ini yang beri makan kepada mereka di saat lapar dan memberi keamanan kepada mereka daripada sebarang ketakutan dan perang. Mereka tak berlaku perang kat situ. Tuhan yang bagi. Dengan sebab itu hendaklah mereka sembah Tuhan ini. Sembah Tuhan ini. Sembah Tuhan ini. Sebab Tuhan rumah ini. So rumah ini dimaksudkan dengan rumah dekat sini ialah Al-Ka'bah. Al-Ka'bah itulah. Di dalam Al-Quran rumah ini adalah disebut dalam Quran sebagai awwalu baitin wudi'a linnas. Rumah pertama yang dibina untuk manusia sembah Tuhan. Awwalu baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkah mubarakah, iaitu yang di Mekah itu. Itulah awwalu baitin yang dibina untuk manusia sembah Tuhan ialah di rumah itu. Awwalu baitin wudi'a linnas. Okey, itu ceritanya. Jadi selepas peninggalan Nabi Ibrahim tu, akhirnya rumah ini masih lagi menjadi tempat sembahan, tetapi akhirnya dia letak sekeliling dia tu patung-patung berhala dan sebagainya. Jadi pada saat itu juga Allah Ta'ala hantarkan Nabi dia namanya Muhammad SAW untuk guide manusia supaya sembah Tuhan yang satu, tapi berkiblatkan al-bait ini. Jadi Rabb hadzal bait. Baik. Okey, itu dia. Okey, kita masuk sikit i'rab, dah masuk dah tu. Alhamdulillah. Wa amanahum fi'lun madhi. Fa'il dia adalah huwa, dia yang memberi keamanan kepada mereka, min khauf, daripada khauf. Baik. Dah selesai dah i'rab tu insya-Allah.
Sekarang kita pergi pula kepada balaghah. Balaghah. Dari segi balaghahnya, kita boleh katakan li'ila fi Quraisy ini huruf jar dan majrur dikedepankan. Sepatutnya jar wa majrur itu dikemudiankan, tapi dikedepankan. Dia mula-mula dengan jar wa majrur ni dia ada unsur penekanan. Ada isu penekanan kalau kita akhirkan jar wa majrur ni. Contohnya kita kata apa nama ni, kita kata misalnya dia di rumah. Itu biasa. Di rumahnya, di rumah ada dia. Di rumah ada dia, maka dia akan jadi lebih taukid dan lebih memberi fokus. Li'ila fi Quraisyin. Itu satu unsur balaghah. Okey. Yang kedua, unsur balaghahnya adalah nama dia perkataan berlawan. Kalau dia panggil tibak di dalam bahasa Quran ni, saya tak bagi nota-nota kan, nota-nota balaghah tu. Nanti kita bagikan nanti. Dah buat dah tapi tak siap lagi nota balaghah tu, insya-Allah. Istilah dia tibak. Tibak ini apabila dua perkataan yang berlawan tu ada hadir di dalam satu ayat. Itu dia panggil tibak. Itu menambahkan kecantikan. Ke sana kemari. Contohnya kita kata ke sana kemari. Ke sana lawannya kemari. Dalam satu ayat itu dia akan memberikan makna yang cantik. Ke sana kemari. Langit dan bumi. Ada musim sejuk, musim panas. Asyita wa tibak. Satu lagi yang tibaknya ialah apa nama ni? Tibak ni ialah beri makan lapar. Aman takut. Itu tibak tu. Itu tibak. Jadi ayat itu menjadi cantik bila kita berjaya meletakkan tibak. Tibak tu ialah di akhir tu, ataupun ada satu ayat itu ada dua perkataan berlawan. Itu di antara unsur balaghah yang ada. Satu lagi unsur balaghah yang ada dekat sini adalah nama dia ju' dengan khauf ini. Perasan tak? Tidak ada alif lam kan? Wa amanahum minal ju' wa amanahum minal khauf. Tapi dibuang alif lam ni kan. Dibuang alif lam ni di dalam ilmu nahwu dipanggil nakirah. Jadi dinakirahkan perkataan ini untuk menunjukkan kegurunan ataupun memberikan kegurunan ataupun menunjuk kedahsyatan. Jadi dibuang alif lam tu untuk menunjukkan kedahsyatan. Allah Subhanahu Wa Taala memberi makan kepada mereka di saat kelaparan yang dahsyat. Minju alif lam, tak ada alif lam tu menyebabkan kita ni suspend dia punya kedahsyatan dia tu. Minju juga khauf juga gitu juga, daripada ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang dahsyat, ketakutan yang banyak. Jadi dibuang alif lam tu untuk mengatakan benda tu banyak, benda tu dahsyat, benda tu hebat. Kita buang alif lam. Biasanya gitulah. Jadi dibuang alif lam tu ada unsur balaghah di dalam perkataan itu. Itulah di antara benda-benda yang boleh kita belajar daripada balaghah daripada ayat ini. Lepas tu ada satu lagi balaghah nama dia taukid, iaitu pengulangan dua perkataan yang sama di dalam satu ayat itu memberi makna taukid. Nama dia taukid ya. Taukid tu maksudnya memberi makna penegasan ataupun penegasan atau memperkuatkan ayat itu. Oleh kerana memberi kebiasaan kepada orang Quraisy. Memberi kebiasaan kepada mereka dua kali itu kan dalam pengembaraan mereka di musim sejuk dan musim panas. Maka dengan sebab itu hendaklah mereka sembah Tuhan rumah ini. Tuhan rumah ini. Ini ada satu unsur balaghah namanya mudhafun ilaih. So apabila sesuatu Tuhan itu disandarkan kepada sesuatu dan mudhafun ilaih, ini dia panggil dia tashrif. Tashrif ni maksudnya ialah dia ada unsur memuliakan. Tashrif ya. Tashrif ada unsur memuliakan. Maksudnya Allah Ta'ala nak muliakan rumah itu, Kaabah itu. Jadi dia sandarkan kepada dia, Tuhan rumah ini.
Jadi disandarkan Tuhan dengan rumah itu bukan maksudnya Tuhan duduk dalam tu. Kadang-kadang kalau kan kita tak faham kan, kadang-kadang tu kita tak faham dia punya makna mudhaf ilaih ni. Kita kata Rabb Baitullah kan, kita kata Baitullah, Baitullah. Baitu, contohnya kita kata Baitu, rumah kan, Allah, rumah Allah. Ini nama dia mudhaf, ini nama dia mudhafun ilaihi, dan kita bagi bawah lah kat sini. Rasulullah, bagi bawah juga. Okey. Mudhafun ilaihi ni dia memberi makna satu yang biasa yang kita dengar, dia memberi makna possess. Possess tu maksudnya dia ada makna milik kan, rumah milik Allah, Baitullah. Dan boleh juga kita kata Baitullah, kalau rumah orang, Baitu ar-rajuli, rumah orang, maknanya kita kata rumah milik orang tu. Rumah tempat orang tu duduk, rumah tempat orang tu diam. Jadi rumah Allah, Allah itu mudhafun ilaih untuk tashrif, bukan untuk milki. Kalau kita ni kata rumah Ali, so rumah itu Ali duduk dalam tu. Tapi kalau rumah Allah, dia bukan makna Allah duduk dalam tu. Habis tu apa peranan mudhafun ilaih kat sini? Mudhaf kat sini dia peranan dia sebagai tashrif. Tashrif. Rumah Allah ialah mudhafun ilaih dari segi tashrif. Apa maksud tashrif? Honor, beri perhargaan, beri kemuliaan kepada rumah itu, rumah Allah. Maknanya bukan maknanya rumah Allah, Allah rumah itu milik Allah dan Allah duduk dalam tu, kan? Dia disandarkan kepada Allah untuk memberikan honor kepada rumah tu. Begitu ceritanya. Yalah tu insya-Allah tu. Itu di antara unsur balaghah, nama dia balaghah al-idhafah. Balaghah dari segi perkataan itu dimudhafkan. Macam kita kata rabbuka yang atas ni kan, rabbuka ni, rabbuka alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Rabbuka sini, rabbu ini mudhaf, ka ni namanya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih diidhafkan ataupun diidhafkan ka tu kepada rabbu itu, rabbuka itu, ini bukan mudhaf dari segi milkiyah ataupun untuk memberi makna possessing, possess. Tuhan engkau, maknanya tu bukan maknanya Tuhan milik engkau, bukan. Maksudnya Tuhan engkau ni ialah satu kemuliaan, honor untuk Nabi Muhammad. Tuhan engkau wahai Muhammad. Tuhan engkau wahai Muhammad. Habis tu kalau kita nak kata mudhaf ilaih, Tuhan engkau Muhammad, bukan Tuhanku. Buat apa aku sembah Tuhan kau? Itu kan Tuhan kau, itu bukan Tuhan kamu. Lain yang kata Rabbuna. Cuma Rabbuka, maknanya Tuhan kau je Muhammad, bukan Tuhan kami. Maknanya gitulah. Tapi orang tak cakap gitu. Sebab dia orang faham bahawa mudhafun ilaih ini dekat sini maknanya tashrif. Sebab itu kita faham mudhafun ilaih ni dia kadang-kadang tu memberi makna milik, Baitullah. Maknanya tapi kat situ tashrif. Kalau Baitu Muhammad, rumah Muhammad, maknanya kita faham lah Muhammad milik rumah tu atau Muhammad duduk dalam rumah tu. Tapi kalau Baitullah, kita kata Allah duduk dalam tu ataupun Allah memiliki rumah tu, maknanya kita kata idhafah Allah kepada rumah tu adalah tashrif. Tashrif ya. Jelas tu tashrif tu insya-Allah. Jelas tu tashrif daripada syaraf. Syaraf maksudnya honor. Macam kita jumpa budak contohnya, kita nak hormat dia, ataupun jumpa seseorang, contohnya kita nak hormat dia, wahai saudaraku, kita kata wahai saudaraku. Jadi saudaraku tu mudhaf tu bukan maksudnya dia tu mak saya lahirkan dia, tak. Ini dia dari segi nak kata tashrif kat dia, nak beri honor kat dia, saudaraku. Ataupun kita kata jumpa budak-budak yang bagus kan, wahai anakku, anakku, ya bunaya, padahal bukan anak kita pun. Tapi idhafat itu bukan dari segi milik, tapi dari segi tashrif. Begitu juga rumah engkau, Tuhan engkau, di dalam Quran ni pun sama juga, dia lebih kepada tashrif. InsyaAllah jelas tu. Apa nama dia tu? Al-idhafah lit-tashrif. Al-idhafah, tulis sikit insyaAllah. Al-idhafatu, Al-idhafah maksudnya kita jadikan mudhafun ilaih itu ada untuk tujuan litashrif.
Untuk memberi kemuliaan. Tashrif maksudnya honor. Gitulah, to be honored. Honored dia punya tashrif. Al-idafatu lit-tashrif. Jadi idafah rabb hadzal bait itu bukan dia idafah milkiyah, bukan idafah untuk memberi makna possess. Duduk kat situ, milik dia, bukan. Dia memberi tashrif. Memberi tashrif. Itu dia. Banyak lagi kita kena belajar ilmu balaghah ni kan. Baru kita dapat faham Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran ni kita nak terjemah Quran, nak tafsirkan Quran, dia kena ada ilmu balaghah. Sebab balaghah tu kalau kita silap terjemah, dia akan memberi satu tafsiran yang salah lah. Contohnya dia katakan kan, dia kata anak-anak Tuhan. Orang-orang Yahudi contohnya, dia orang kata kami ini anak-anak Tuhan. Nahnu abna'ullahi wa ahibba. Banyak dalam Quran sebut kan. Dia orang kata di dalam kitab Taurat ada menyebut bahawa orang Yahudi ini adalah abna'ullah. Abna'ullah. Anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Allah ini, dia ini adalah idafah tashrif. Ya, idafah untuk memberi honor kepada bangsa dia orang tu dulu lah. Sekarang ni tak ada lagi lah. Dulu. Anak-anak Tuhan. Bukan maknanya dia tu dilahirkan oleh Tuhan. Tuhan tu ada isteri lepas tu lahirkan dia orang. Bukan. Maksudnya adalah tashrif. Untuk memberi kemuliaan, honor kepada mereka tu. Sampai Tuhan kata abna'ullah, anak Tuhan. Untuk memberi ke tashrif nama dia, ataupun memberi honor kepada dia orang tu, sampai diidafatkan kepada Allah. Bukan maksudnya idafat tu maknanya dia kata anak-anak milik Tuhan, bukan. Dia satu kemuliaan. Kena faham tu contohnya. Contoh lagi dia kata anak-anak merdeka. Anak-anak merdeka contohnya. Diidafatkan anak-anak tu kepada merdeka. Adakah merdeka tu ada anak? Tak ada. Jadi bagi kemuliaan kepada dia orang tu bahawa dia orang ni anak-anak merdeka. Contohnya. Dari segi idafat tu kan, dia panggil idafat tu. Tapi kalau idafat, kalau bahasa Inggeris dia panggil possess. Oh, itu ada possess. Apostrophe S. Ada possess, milik. Student's pencil. Milik. Student tu. Okey, jelas tu. Ada soalan nak tanya? Panjang cerita kita surah Al-Quraisy ni lagi ni. Ustaz, ini soal. Tafadhali. Ustaz, ayat yang ketiga tu fal ya'budu. Tadi Ustaz kata fa tu fa rabithah kan Ustaz? Ya. Tapi saya confused dengan fa rabithah dengan fa fasihah. Fa fasihah. Dia sebenarnya gini, kita dalam belajar ilmu nahwu grammar ni, kadang-kadang kita masalah kita dengan istilah tu. Dia ada skul dia dekat nahwu ni kan. Dia ada skul dia. Ada skul Kufah, ada skul Basrah. Basrah ni kat Iraq lah. Iraq. Dulu ada pertemuan yang antara dua skul of grammar. Satu skul di Kufah, satu skul di Basrah. Dia berbeza dari segi istilahnya, dari segi cara i'rabnya berbeza. Sebab Al-Quran ni datang dalam keadaan gitu. Jadi orang i'rab tu dia ada dua skul. Berlaku pada zaman. Jadi istilah sama, maksudnya rabithah pun, fasihah pun lebih kurang je dari segi penggunaan dia. Cuma dia punya istilah je. Berarti maksudnya maka kan Ustaz? Maka, so dengan sebab itu, oleh kerana itu, so, itu fasihah tu. Fasihah dengan rabithah. Kalau tengok kitab lain dia panggil fasihah, fasihah. Tengok kitab ni dia panggil rabithah. Benda yang sama ya, insya-Allah. Okey. Mungkin ada beza sikit ya. Sikit. Nanti kita jumpa lagi, kita terangkan lagi mana beza dia tu. Cuma untuk hari ni kita kata fasihah dengan rabithah ni memberi makna yang sama. So dengan sebab itu, dengan kerana itu. Boleh insya-Allah. Okey. Macam perkataan kalau kita belajar dengan seorang ustaz, dia macam naat dia kata. Hazannya naat dia kata. Naat. Contohnya kan. Ada ustaz lain mengenai sifat dia kata. Ini sifat ni adalah jenis sifah dia kata. Jadi penggunaan sifat dengan na'at ni benda yang sama, cuma perbezaan skul. Okay, orang Kufah dia panggil orang Kufah dia panggil na'at, orang Basrah dia panggil sifat. Benda yang sama.
macam jar wa majrur pun gitu juga. Jar wa majrur. Ada yang kata jar majrur, ada kata khafid. Khafid pula dah. Basrah, kalau Basri tu, kalau Kufah je panggil khafid. Allah, susah nak sebut, susah. Jadi kadang-kadang tu apabila di zaman mutaakhir ni, kadang-kadang tu dia orang campur sekali. Campur gaul dah, pening dah. Ada istilah tu dia ambil daripada Kufah, ada istilah tu ambil daripada Basrah, campur dua mazhab sekaligus. Yang senang sebut. Yang senang sebut dah senang untuk kita terangkan kepada orang kan. Na'at, susah juga tu na'at tu. Lepas tu sifat senang sebab bahasa Melayu dah ada sifat. Jadi ustaz Melayu pun ambil sifat. Senang. Gitu insya-Allah. Itulah bezanya, itu sikit ya. Fasihah dengan rabitah tu lebih kurang mana. Okey. Ada soalan lain nak tanya? Saya. Jadi kalau tak ada soalan, nanti kita minggu depan kita belajar surah Al-Ma'un.